Hai, saya Nur Diana Nawar Ibrahim. Ini rangkuman berita Malaysia Now hari ini 19 November. 18 ahli parlimen bersatu berkumpul di kediaman Muhyiddin Yassin termasuk Hamzah Zainuddin yang disebut-sebut mengetuai gerakan menjatuhkan presiden parti itu. Ia dilihat sebagai usaha bersatu merapatkan saf menjelang pilihan raya negeri Sabah. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya mengkritik pelantikan Hakim Teriruddin Salih ke dalam jawatan kuasa pelantikan kehakiman JAC. Beliau mendakwa terdapat tuduhan serius terhadap Teriruddin, termasuk campur tangan dalam urusan badan kehakiman, tetapi dakwaan tersebut masih belum disiasat atau diselesaikan. Latifah turut mempersoalkan mengapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan berdiam diri mengenai isu ini. Tambahan pula terdapat kabar angin tentang kebocoran minit mesyuarat JAC sesi Mei lepas yang menunjukkan Teriruddin telah campur tangan dalam urusan badan kehakiman.